tonggak utama yang paling berharga dalam jiwa seseorang Islam itu, iaitu iman. Moga Allah jaga tuan-tuan kita dan juga keluarga kita pada zaman yang penuh fitnah ni tuan-tuan, pada zaman yang tidak membela kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah jaga kita. Sebab itu di akhir zaman nanti tuan-tuan, zaman kita pun zaman akan datang, didik anak-anak kita tuan-tuan dengan keimanan yang jitu. Kita tak mampu tuan-tuan nak mengekang benda-benda yang berada di luar sana. Kita tak ada kuasa. Kita gagal untuk mempertahankan walaupun di sana ada Islam, walaupun di sana tuan-tuan kita meletakkan Islam pada kedudukan yang tinggi, tapi tuan-tuan belum tentu semua orang mampu untuk mempertahankan. Bersedialah tuan-tuan pada masa dan juga saat ketika mana tuan-tuan Islam akan menjadi sesuatu tuan-tuan ejekan kepada orang kembali. Islam akan menjadi tuan-tuan satu benda yang ganjil di luar sana. Hari ni tuan-tuan kalau tuan-tuan pakai serban masuk mall, pelik orang tengok, betul tak? Padahal itu pakaian sunnah baginda Rasulullah. Hari ni orang dah mula pelik bila pakai celak sikit, betul tak? Orang mula pelik tuan-tuan bila berjubah. Orang rasa macam pelik, dah mula dah. Orang nampak benda tu macam kuno, macam pengganas, betul tak? Allahu Akbar. Tuan-tuan, Islam akan kembali ganjil pada akhir zaman ini. Cuma kita minta tuan-tuan agar Allah memberikan kepada kita dan juga keluarga keimanan yang jitu, yang kuat, yang menyebabkan kita mempertahankannya.